Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Salam Ramadan, salam sejahtera rakan-rakan di luar sana. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Semoga tahun ini menjadikan Ramadan yang terbaik dan terhebat bagi kita. Jadi insya-Allah masa yang agak terbatas ini kita cuba untuk berbincang tentang satu perkara yang penting berkaitan dengan the power of optimism. Di bulan-bulan puasa ni kita harus ada sikap positif, sikap optimis terhadap sesuatu. Sebab itu dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa hanyalah orang-orang yang berputus asa itu illal qaumul kafirun. Hanyalah orang yang berputus asa itu adalah orang yang kafir sahaja. Ini bermaksud bahawa orang Islam, orang mukmin, apatah lagi orang yang sedang berpuasa seperti kita, mesti harus ada sikap optimis, sentiasa positif dengan sesuatu perkara. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam satu hadis baginda yang masyhur bahawa apabila inqamatis sa'ah, kalau ditakdirkan berlakunya hari kiamat pada ketika itu, dan wafi yadi ahadikum fasilah, dan di tangan orang tersebut ada benih, maka kalau ia sempat sebelum berlakunya kiamat untuk menanam benih tersebut, maka falyaf'al, maka lakukanlah penanaman itu. Ini bermakna bahawa walaupun sesuatu perkara sehingga dikatakan bahawa kiamat akan berlaku dan usaha untuk menanam itu mempunyai masa untuk menanam itu, maka Nabi SAW menyuruh untuk kita menanam walaupun kemungkinan tanaman kita itu tidak akan kita mendapatkan hasilnya kerana berlakunya kiamat. Itu menunjukkan sikap optimis dalam kehidupan seorang mukmin yang diajar dan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita berhadapan dengan kesedihan, bala bencana, kesusahan, kematian dan sebagainya, kita diajar supaya adanya the power of optimism, iaitu kuasa untuk kita sentiasa bersikap positif. Sebab itu akhirnya saya nak sebutkan bahawa kita lihat banyak contoh-contoh para sahabat, sejarah-sejarah silam menggambarkan bahawa mereka mempunyai the power of optimism. Sebagai contoh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika memimpin satu perang, kita melihat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berhadapan untuk menyeberangi sungai bersama bala tenteranya, kerana sikap optimism, penyerahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sa'ad berjaya memimpin bala tenteranya untuk menyeberangi sungai tanpa ada masalah dan sebagainya. Jadi secara kesimpulannya tuan-tuan dan puan sekalian, rakan-rakan sekalian, bahawa kita harus sebagai seorang Islam, seorang mukmin, kita harus mempunyai the power of optimism. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita berada di sekolah Ramadan. Jadi pesanan saya dan kepada rakan-rakan supaya kita jangan menyia-nyiakan Ramadan ini. Kita jadikan ia satu sekolah yang akan mendidik jiwa dan fizikal kita menjadi orang yang lebih baik dan berguna dulu, kini dan selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.